Jadi bagi saya masalah sebenarnya, right, bukan harga mahal. Harga mahal bukan masalah. Ini daripada pemerhatian saya, my observation. Tetapi orang yang terlalu lama menunggu, kamu tak tunggu apa? Perfect timing. Inilah isunya, right? Okay? Inilah isunya bila menunggu perfect timing. Timing yang sempurna. Okay? Kita kena ingat, there's no such thing as perfect timing. Yang perfect hanya Allah Subhanahu Wa Taala, right? Kita manusia ni, kita boleh dengan ilmu yang ada, right? Kita kena boleh cuba buat sedaya upaya yang terbaik. Okay, berlandaskan ilmu-ilmu, disiplin dan strategi, right? Jadi ramai yang tunggu harga murah, right? Tapi bila harga murah datang, ramai yang masih takut nak mula. Sebab tunggu benda ni lah. Perfect timing ni, right? Ingat tak ada perfect timing. Okay? Tunggu punya tunggu, dia naik balik. Tunggu lagi, naik lagi, right? Last tak mulakan langsung. Itulah senario yang biasa terjadi daripada human psychology tadi, okay? Yang dah masuk dalam pemikiran kita and dia terkeluar sebagai sebagai action daripada subconscious mind kita. Okay? Jadi knowing that sebagai satu punca, inilah saya nak buat perkongsian, right? No such thing as perfect timing. Attitude yang perfect timing. Okay? Saya pangkah. Sebab inilah punca secara psikologi. Okay, psychologically, inilah punca. Okay, perfect timing. Sedar ke tak, right? Subconsciously, itulah puncanya dalam kepala kita yang mencorak mindset kita. Yang secara tak langsung, subconsciously kita akan sebut bila harga emas naik, mahal lah, bila harga emas turun, jom kita tunggu lagi.